Okey, sahabat dan para pelajar, kali ini saya nak kongsikan bagaimana nak claim spider reward. So apa yang kalian nampak, macam mana nak dapat spider reward tu, mesti nak masuk ke dalam invite lah. Invite. So tadi daripada mula tadi saya tunjuk, so tekan invite and then sign in by wallet lah. Sign in by wallet. Okay, lepas sign in by wallet, kita akan terus masuk ke paparan kita lah. Ke paparan kita, dari sini kita ada reward 0.36. And then bila kita nak claim ni, kita mesti nak ada energy. Nampak tak energy tu? Energy tu kosong kan. So mana kita nak dapat energy ni, kita mesti nak ada LGNS dekat asset. LGNS point dekat asset. Okay, sebelum tu untuk ni kita kena masuk ke main. Lepas masuk main, nanti kita akan pilih ke obtain energy value. Obtain energy value untuk kita nak beli energy tu. Okey, faham? Ada dua cara untuk beli energy. Salah satunya adalah menggunakan burn. Dan yang kedua adalah menggunakan plates LGNS. Okey, ada dua cara So kalau kita guna burn kat sini, kita guna burn, maknanya modal kita akan hilang. Modal kita akan hangus. Contoh kita modal 1 LGNS, kita akan dapat 400 lebih tu, maknanya kita boleh claim lebih kurang 4 point something lah lebih. Maknanya lebih LGNS tu kita boleh claim lah, boleh daripada spider reward. Memang besar lah, tapi dia burn lah, maknanya dia akan hilang lah modal. Kita letak 1 LGNS, nanti kita tarik sikit sampai habis lebih kurang 4 LGNS, dia akan hilang, akan habis lah kuota dia. So kalau plates ni pula, contohnya kita masukkan satu, juga, dia memang dapat agak kurang, dapat lebih kurang 2.05 LGNS yang boleh ditarik daripada spider reward. Tapi modalnya tak hilang. Modalnya akan duduk dalam sistem auto compounding. Di bawah, di bahagian bawah ni saya tunjuk, dia akan duduk di sana. Contohnya satu, saya letak satu di sini. Okey, lihat ni, letak satu. And then kita tekan plates. Okay, maksudnya di sini, nanti bila kita ni, modal kita tu akan masuk, yang kita beli tu, modal kita masuk di bawah ni. Dia akan berjalan secara auto compounding. Maknanya tak hilang. Maknanya 1 point tadi yang kita beli untuk beli energy tu, dalam plate, dia akan simpan di sini. So kita akan dapat orang kata interest rate, keuntungan secara auto compounding setiap 8 jam dulu. Dia akan papar kat sini, nampak ada hutang claim apa semua tu, sama ada kita nak claim atau kalau kita tak claim, dia akan masuk dalam modal lah. Sama sistem macam staking asas. Mana untung lah kan. Okay, jadi bila kita dah beli energy, kita masuk semula ke invite. Bila masuk ke invite, kita tengok energy kita pun dah ada 1.22 contoh. Okay, bila dah ada, kita boleh tekan turbine tu untuk claim. Lepas tekan tu, nanti dia akan hantar ke site turbine lah. So kita masuk ke menu balik, kita tekan pilihan dekat menu tu turbine pula. Sampai ke turbine, kita dah nampak yang tadi kita claim tu dah sampai sini. So kita tinggal tekan maksimum, ambil lah berapa banyak yang kita ada tu. Tapi sebelum tu kita kena pastikan dekat asset token pocket kita ada DAI. Maksudnya kat sini kalau kita nak tarik keluar daripada turbine, kita mesti ada DAI 1:1. 1:1 maknanya sama nilai dengan LGNS 1:1 DAI tu. Okey, bila dah ada, maknanya barulah kita boleh tekan dekat turbine tu, kita boleh tekan claim. And then bila kita dah claim, participate of the transaction, dia approve, nilai yang kita claim tu akan di hold 24 hours. Tapi nilai DAI yang tadi kita pinjam tadi, yang kata nak 1:1 tu, dia akan return semula ke dalam aset kita di token pocket dalam bentuk LGNS. Selesai sampai situ. Okay, maknanya besok dalam tempoh yang sama 24 jam dia hold tu, awak tekan claim lah. Tekan claim, dia akan hantar lah dalam bentuk LGNS. Okay, dia akan hantar dalam bentuk LGNS juga. So agak-agak sampai sini faham tak? Saya cuba fahamkan seberapa baik, dan saya rasa boleh faham, insyaAllah. Sampai sini saja pembelajaran hari ini. Tolong simpan video saya. Terima kasih.